Tiga pelatih bercerita tentang Ramadan. Apa paling seronok Ramadan kali ini? Seronok bagi saya program sebab orang datang daripada orang yang kita tak kenal, kita boleh kenal, and setiap kali orang datang kan muka wajah berlain-lain kan. So kita rasa excited nak tengok muka orang. Okay. Apa yang diorang bagi sama. Yang apa yang bagi pun penting dan lain-lain and banyak lah. Lepas tu yang seronok juga waktu Ramadan, saya dapat bangun qiyam, bangun pagi sebab bukan senang. Orang dapat bangun pagi kan sebab orang terpilih je yang dapat bangun. Alhamdulillah. Lagi satu, saya rasa seronok juga sebab Ramadan kali ni saya dapat manfaatkan saya punya aktiviti harian. Untuk Ramadan sebelum ni orang panggil hala balai. Macam Ramadan sebenarnya tapi anggap macam hari biasa saja. Pada saya waktu solat tarawih sebab dapat berkumpul dengan semua, dengan warden, dengan Umi. Kalau untuk bulan-bulan sebelum ni tak dapat, cuma jarang. Dan untuk kali ni dia walaupun habis lambat, habis pukul 10 macam tu, tapi dia rasa best tu. Tak rasa penat pun. Pengalaman saya Ramadan pertama kali dekat RS, saya sebelum ni kat luar saya tak pernah pun puasa penuh. Lepas tu saya selalu ponteng puasa. Astaghfirullah. Tapi kat sini kita ada tadarus, puasa pun kena penuh. Lepas tu makanan pun kat sini banyak sangat daripada kat luar. Sini dapat free je. Kalau kita minta tu mesti dapat macam tu. Tapi kalau kat luar kena beli sendiri. Gitu. Kat luar macam jarang lah nak baca Al-Quran tu. Nak buka pun memang tak lah. Kat sini kita tadarus pun ramai-ramai, bukan seorang-seorang.